hujan ni. Alhamdulillah. Kita nak tengok labu dengan jagung. Jagung dah ambil dah tadi. Ni dia labu. Nampak tergantung. Wah, pumpkin. Bendi baru ni dah ambil lah. Tua habis dah rasanya. Bendi. Tu. Uish, nak masak lah. Tengok hasil berbudi pada tanah. Tapi itu lah, labu kalau tanam, biasalah. Dia kontrol habis lah kawasan ni. Tu. Jagung kita baru petik lah. Tadi kita baru petik. Nanti kita akan buat lain kat sini. Kita akan gantikan kayu dengan dengan batu lah. Dengan batu. Ni tua dah lagi tau. Ni dah tua dah ni. Boleh ambil lah. Jagung dah boleh ambil lah. Tengok bendi dah tua-tua, tak termakan dah. Tu banyak. Nampak? Tu dah tua. Tak apalah, tu boleh buat benih. Kan? Tengok jagung. Buah. Oh, cantik kan? Nak masak. Ni hasil panen dekat farm sendiri. Itulah kalau berbudi pada tanah. Walaupun tak banyak, sikit-sikit. Jadi selepas lah untuk rumahan ni kan. Ya, jagung hasil farm. Ada black thorn pula lah. Ada jenis hitamnya tu, tak ada hitamnya. Apa nama? Purple black corn nama Inggeris dia. Kita tengok hasil pada farm. Tengok isi dia. Wow, nice. Cantik. Oh. Ni sweet corn. Tu, isi dia. Alhamdulillah. Tengok hasil pada farm.